Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Da'i Fahmi Channel. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru saja masuk ke channel saya lalukan kepada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama tekan button subscribe dan juga share dengan rakan-rakan anda semua. Moga-moga dengan subscribe dan juga sokongan daripada anda semua dapat memberikan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang seterusnya, insya-Allah. Jadi teruskan kepada video kali ini. Beberapa hari yang lepas saya ada terlibat kursus asas memanah ataupun asas panahan mamluk daripada Langkuit Archery. Jadi Alhamdulillah saya berjaya menjalani kursus selama 1 hari tersebut, di mana kita belajar tentang asas-asas panahan dalam Islam lah, terutama dalam 3 mazhab besar, iaitu panahan Imam Tahir Al-Balki, Imam Ishaq Raqi dan Imam Abu Hashim Al-Mawardi. Itu antara beberapa imam besar yang saya dan juga sahabat-sahabat lain pelajari dalam kursus tersebut. Bila mana saya masuk di dalam kursus asas panahan mamluk yang dikelolai oleh Langkuit Archery ini, saya belajar banyak benda yang berbeza berbanding ketika mana teknik-teknik yang saya belajar untuk kita pergi ke tournament konvensional. Sebagai contoh, pertandingan ISPAM di Johor baru-baru ni, saya mewakili Jabatan Negara Islam Negeri Melaka. Jadi teknik tu tidak sama dengan teknik panahan Muslim ataupun teknik panahan yang khususnya daripada teknik panahan mamluk. Dari sudut body form, dari sudut tarikan, genggaman, kuncian dan sebagainya. Semuanya boleh dikatakan tidak 90% tidak samalah. Kalau mungkin orang awam akan nampak, kalau orang awam nampak macam sama je. Tarik lepas, tapi tak sebenarnya. Dan saya ada rakam ketika mana Presiden Langkuit sendiri, Tuan Izzat ataupun Ustaz Izzat, dia mendemonstrasikan sebahagian daripada teknik-teknik panahan Islam itu sendiri. Jadi anda boleh tonton sebahagian klip video yang saya rakam ketika mana kursus tersebut untuk sama-sama kita mengambil ilmu, insya-Allah. Lihat aiming tu nombor 4, bukan nombor 5. Sebab pertama dia nak kenalkan pada orang bukan aiming. Nazar tu melihat tu kewaspadaan sebelum, selepas dan sebelum manah, semasa manah dan selepas manah, keselamatan tu. Dan satu lagi dari nahwu bahasa Arab, dia nak sedapkan wal abdu wal maddu wal itlaqu wan nazaru. Jadi nampak sedaplah macam pantun. Bila dah masuk betul-betul, barulah 5 rukun tu dia cerita betul aiming, baru dia kupas aiming yang sebenar. Kalau tak orang akan cakap, bang aiming mana? Kebanyakan orang nak mana? Aiming macam mana? Macam mana nak cerita aiming macam tengok tadi? Lagi masih ada najis, ada kena aiming tu dah lain tak? Oh, faham. Dia ada matan-matan dia lah. Dia ada matan-matan dia. Chapter kedua apa tu? Chapter kedua. Bila matan kita, anda kata memanah tu tak tepat. Okey, awak manah tepat. Tepat. Nak belajar apa kita? Balik. Dah tepat Tapi persoalannya, tepat tu melumpuhkan. Kekuatan, kecepatan, ketepatan, kewaspadaan. Dia ada 4 faktor kan. Kalau tepat tapi tak cepat, masa 10 minit aiming, tak guna juga. Tak lengkap lah. Kalau kuat tapi tak kena, tak guna juga. Ya, betul. Sebab tu dia kena seimbang. Sebab tu dalam Islam dituntut keseimbangan. Tak boleh pula berusaha tarik. Memang kami faham Langkuit macam abang punya LBS 80 lebih hingga 105. Jangan beri sangat nak tarik bow tu lebih. Kita mula daripada rendah. Abang lu 35, naik 40, 45, 50. Dari 50 baru naik 63, baru naik 73. Baru tak beraturan lah. Tapi dia kena dengan step by step. Kalau orang normal, dia tak boleh lurus macam ni. Sebab dia akan patah. Jadi dia kena usaha dulu. Sekira-kira kalau orang hentak ni, dia tertahan. Maksudnya dia tak boleh habis lah. Tak boleh habis. Dia memang sebab kalau dari segi biomekanik salah. Dia lurus, lock ni bahaya. Lock ni bahaya. Kemudian bila tarik tu akan mengakibatkan ketidakstabilan. Bila kita tolak tu anytime dia. So twist juga kan? Dia kena ni, elbow medial rotation dia panggil. Yang ni ada contoh bila kita menguasai biomekanik yang baik. Pertama kalau kita Ini memang genggaman kena keras. Tadi dia bagi tahu kenapa kena keras kan? Ini kena keras kenapa? Ini kena keras kenapa? Baik lagi. Insya-Allah. Okey. Tengok. Jadi. Macam mana tengok? Tengok ni. Keras saya tengok. Masya-Allah. Tempat sama. tembus. Tengok macam.
InsyaAllah. Ni 70 lbs. Wow. Untuk lelaki tak ada masalah. Abang tu kalau misalnya di Langkuit kami sembunyikan 70 lbs. Badan dia tu memang 80 ke 100. Dengan kadar teknik yang betul takkan jadi satu macam teruja. Sebab adatnya badan dia memang boleh. Tapi dengan syarat teknik betul. Macam saya 85 ke 105 135. InsyaAllah. Tapi dengan kadar teknik yang betul. Betul. Tapi jangan terlalu bersemangat nak tarik LPS tinggi. Kena bertah perut atau jantung musuh. Jadi mata ni, kalau orang yang jadi panjang, dari setengah ni dia letak kat sini. Ini genggaman Imam Abu Hashim. Kalau saya, Garis tengah yang ni kata ni? yang ni. Yang ni. Garis tengah. Kalau saya Imam Ishaq, antara dua garis ni saya letak kat tengah-tengah ni. Al-Matin saya letak kat sini. Ini Imam Ishaq. Tapi kalau orang yang jari pendek, Imam Tahir, dia letak kat pangkal. Hujung. Ini mazhab dia. Imam Tahir. Tapi ada masa dia bila saya release, Ha? rasa bergetar juga. Sebab abang tak genggaman kuat sebenarnya. Oh. Sebab tu saya shoot tadi yang dua tu. Pertama, terbenam paras ni. Kedua dia lebih dalam. Yang dalam saya genggam kuat. Dia akan pergi. Katrah pula berfungsi untuk menghilangkan vibrate. Menjadikan anak panah lebih laju dan lebih dalam. Dan mencantikkan gerakan pemanah tu katrah. Jadi vibrate tu tak ada, dia terus pergi. Tu katrah. Ada orang tak confident. Katrah ni macam arrow lari. Bila kita dah boleh kontrol, anak panah tu pergi lurus kan. Pergi lurus kan. Jadi tu akan kita belajar yang serius punya. Ada kata macam Langkuit lah. Ni tapak lah. Ni. Ini kata Langkuit. Dia tepi. Bukan kata atas juga. Itu trademark kami lah kita. Dia lebat tepi. Dia ada pukul. Cuba abang kata depan. Abang action ni. Action dari. Okey. Okey. Cuba abang buat huruf L. Overstand. Nampak lebih panjang tak? Cuba abang buka Imam Abu Hashim. Lurus. Ini Imam Ishaq. Dia just. Oh. Lagi. Okay, sekarang huruf L. L. Sekarang cuba lurus. Nampak lebih panjang tak? Lebih panjang. Sebab tu zaman dulu pengikut Hashimi, ejek pengikut Imam Tahir. Imam Tahir tadi kan pendek. Imam Tahir pula pengikut Imam Tahir tersinggung. Ya. Tapi korang Hashimi ni cenderung risiko kena tali. Memang hakikatnya macam tu. Cuma zaman tu perbahasannya adalah perbahasan para ulama. Sekarang dibahas para juhala. Perbahasan orang jahil. Jadi nak bergaduh, bukan nak cari kemanfaat. Dia kutuk sama dia tu untuk bergaduh. Zaman dulu ni atas kita tak Kalau ikut yang jenis macam ni, itu Ramil Khalaf. tapi pusing tu dia punya tarik dia lagi panjang. Betul. Lagi panjang. Dia lagi panjang. Macam teknik jalsah. Jalsah duduk dia ada 12 teknik duduk. Oh. Cara duduk ni, cara duduk ni, duduk ni. Cara mengintai ke berada. Lepas tu dia turun. Nampak macam tonggeng. Bukan tonggeng, dia rokok sikit. Tapi kau tak tahu tutup. Tonggeng. La ilaha illallah. Tapi kita diam ni. Tengok tu. Ada mana? Tu bayi mekanik. Sebagai pembukaan lah. Jadi anda dah tengok video tadi. Sebenarnya banyak lagi perkongsian-perkongsian daripada Tuan Izzat ni tadi, tapi kita akan share pada video yang seterusnya lebih khusus lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan button subscribe dan share kepada sahabat-sahabat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.